Daripada 38 skim bantuan zakat di Mawib, antara bantuan yang paling tinggi di pohon ialah bantuan sara hidup. Bantuan ini bukan sekadar bantuan berbentuk keuangan bulanan, malah penerimanya turut layak mendapat bantuan pembekalan barangan keperluan asasi, bantuan insentif khas dan juga layak untuk memohon bantuan khairat asnaf. Bayangkan, bukan sekadar bantuan keuangan bulanan, tetapi turut dibantu dalam bentuk barangan asas, insentif tambahan dan juga sokongan khairat. Dengan adanya bantuan ini, insya-Allah dapat meringankan beban kos sara hidup keluarga asnaf agar mereka boleh meneruskan kehidupan harian dengan lebih tenang.